Dah tak perlu guna receiver. Biar betul. Ini adalah Rode Capture. Ada 3 mikrofon daripada Rode yang membolehkan anda untuk menyambungkan mikrofon secara terus dengan smartphone anda. Namanya adalah Direct Connect. Fungsi ini sekarang limited, cuma boleh diakses menggunakan iDevice sahaja. Proses pairing cukup mudah. Selepas anda membuka aplikasi Rode Capture, tekan sahaja tombol mic pada bahagian kiri, kemudian tekan Direct Connect to TX. Dan jangan lupa untuk power on mikrofon Rode. Dan secara automatik, aplikasi ini akan detect mic yang available. Dalam video ini saya menggunakan Rode Wireless Go 3. Dua lagi mikrofon yang support fungsi ini adalah Rode Wireless Micro dan Rode Wireless Pro. Setelah proses pairing selesai, lampu pairing pada mic akan bertukar kepada warna purple. Anda tidak perlu risau kerana anda masih lagi boleh menggunakan fungsi internal recording pada transmitter wireless ini semasa menggunakan Direct Connect bagi tujuan backup. Bukan satu sahaja transmitter, aplikasi ini turut support dengan menggunakan 2 transmitter. Paling bagus, apabila kita selesai menggunakan, kita boleh disconnect and forget mic yang telah kita pair. Ini bermaksud pada receiver yang asal, anda tidak perlu membuat proses pairing semula. Lupa saya nak mention, ada beberapa lagi feature yang menarik ada pada aplikasi Rode Capture ni. Nak tahu? Komen nak di bawah. Terima kasih guys.